Mesin basuh ni dia tak boleh nak spin. Tengok getah dia ni. Getah dia ni dah longgar Dah longgar. Bila dia spin, dia akan jadi setak lah. Dia tak boleh nak pusing sebab dia punya bel ni longgar. Jadi kita kena tukarlah bel dia. Ni jadi kalau nak tukar bel, ni kita kena longgarkan lah dekat skru sini. Dekat skru sini lah. Ya. Ni kita akan pakai yang 13 mm lah. Dia punya ni kita longgarkan dia. Dia punya nut ni kita longgarkan je lah, tapi jangan habis tangan kan. Nanti habis dia punya motor dia tercabut kan. Jadi kita nak longgarkan sebab mudah kita nak masukkan dia punya bel lah. Okey, bila dah longgar, kita nak angkat pun mudah. Nak keluarkan bel lah. Keluarkan bel ni senang je. Kita pusingkan dia, nanti dia akan keluar lah. Senang je. Ambil ni pun. Okey, kita keluarkan, tarik balik. Masuk sekejap. Mudah je kita nak keluarkan. Okey, dia sangkut lah pula. Okey, mudah je. Okey, yang ni kalau kita nak beli, kita kena tengok. Ni kita kena tengok dia punya saiz dia lah. Mana saiz dia, kita cari. Ni saiz dia. Saya tak nampak pula. Ni M20 lah. Ni dia punya ni 3L200 lah. Tapi ni sebab dia muat-muat je, saya takut longgar. Jadi saya dah belilah yang baru. Saya beli yang baru. Saiz 19.5 mm. Dia model dia sama. Dia punya model dia lain lah sikit kan. Tapi dia punya saiz samalah. Okay. Cara nak masukkan senang je. Kita masukkan macam tadi. Payah sasar tangan je. Okay, dia masuk. Kita masuk je punya ni. Okay, tu masuk je. Masuk je. Okay. Okay, dah masuk dah. Kan. Okay, saiz dia sebenarnya dia boleh saiz kecil lagi ni. Tapi saya ambil 985 lah sebab yang asal 20. Jadi dia punya kalau tengok balik ni, dia boleh tukar ni. Dia boleh laras lah dia punya kat tepi ni. Tapi cuma longgarkan je lah. Ni kita kena ketatkan balik lah. Untuk bagi dia tegang. Okey, nut dia kita dah ketatkan. Ni kalau kita tengok tegang lah. Tapi jangan terlalu tegang lah. Sebab nanti jangan terlalu tegang dan jangan terlalu longgar. Ni kita dah on balik dah. Dia punya plug dia. Masa nak pasang tu, kita kena matikan plug lah. Okay. So kita tekan spin lah. Kita tekan spin. Kita tengok berfungsi ke tak. Okay, ni kita tekan spin lah. Kita tengok berfungsi ke tak. Okay, ni kita try spin. Kita tengok dia berfungsi ke tak. Biasanya kalau kita basuh, dia spin sekejap je. Lepas tu dia berhenti sendiri. Sebabnya dia longgar, dia dah loose dah. Jadi kita kena tukar lah mesin yang baru. Bukan mesin yang baru, band yang baru lah. Tapi tak lihat tengok isi dalam ni. Buka lah. Sekejap, dia tengah spin. Kita tengok. Okey ni. Dia berputar dengan baik. Tapi nak buka ni, dia punya ni pun
apa, tak boleh nak buka lah. Kau nak tengok spin tu berjalan ke tak. Ni dia tengah berpusing lah, dia tengah spin. Elok lah ni. Kalau basuh kain, dia tak start lah, macam sebelum kain. Okay, selesai. Selamat berjumpa.